Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal penanggal pula. So aku ada jumpa beberapa sumber daripada internet mengatakan pasal asal usul penanggal, dan kita akan tengok sendiri pasal salah seorang artis ni lah. Dikatakan dia pun pernah mengalami dan pernah, orang kata nampak satu penanggal dekat area Damansara, tak silap aku lah. So the first point is kita kena tahu maksud penanggal terlebih dahulu lah. So penanggal adalah salah satu makhluk mitos Asia Tenggara. Yang ni aku jumpa dekat ni lah. So ciri-ciri kita baca satu-satu terlebih dahulu lah ya. So penanggal ni dia adalah satu jenis makhluk yang halus lah, makhluk halus. Kemungkinannya dari golongan jin, syaitan yang dipelihara oleh seseorang, biasanya wanita, bagi tujuan memelihara harta dan memudaratkan musuh. So dia juga boleh tergolong dalam saka guys. So cara hantu penanggal ni adalah kita kena bagi dia makan darah daripada ibu yang mengandung atau baru melahirkan anak oleh tuannya. So dia juga boleh menjelma sebagai sejenis makhluk berkepala dengan urat perut yang bercahaya dan terbang mencari mangsa. So basically dia akan, orang kata terbang lah. Penanggal ni dia satu hantu yang boleh terbang. Especially dia akan attack wanita yang baru bersalin. Lepas tu dia akan serang dan hisap darah mangsa apabila mangsa ni leka lah. So kita akan tengok juga macam mana salah seorang artis ni boleh dikatakan nampak penanggal tu dekat area Damansara. Jom. Okay, kita masuk dalam dunia TikTok lah ya. Masa tu saya bekerja. Kerja dekat The Star. Okay, dekat The Star. Kerja apa The Star? Wartawan. Ya. Report putih tu? Ya. Oh, you wartawan putih? Ya. Dah lah, dia intern je. Intern je, sekejap je. Okay, dekat situ kan dia dekat dengan area Damansara. Dan tempat Damansara tu, kat situlah yang I nampak something. I pasti, wallahi, I nampak tu memang kepala sahaja. Memang kepala. Masa tu baru balik kerja. Balik kerja dekat The Star tu lah. Lepas tu duduk kat kawasan tu, dekat area sekolah. Dekat area sekolah tu kan ni tingkap, and kat sini ada tebing. Ya, kat tebing tu kan dia tingkat 3. And masa tu duk bagi makan kucing. Duk sajalah nak relax, nak healing lah kononnya. Tapi tiba-tiba macam tergerak hati nak tengok dekat atas. Bila tengok susul kat atas, ada nampak ada satu makhluk, tapi tak ada badan, hanya kepala saja. Ada emo sikit Okay, ni tebing tu. Yang ni kepala dia macam ni kat sini. Lepas tu rambut dia panjang macam ni, tapi kusut lah. Sini hitam, muka pucat, berkedut, mulut macam ada berlebam-lebam. Lepas tu mata bersinar. Tengok tapi dia tengok tu memang direct. Yang tu yang macam langsung tadi tu kan nampak pada jauh tu kan. Tapi ni dekat dan eye contact tu memang nampak. Memang dia tengok I tengok dia. Masa tu jangan cakap lah, memang dah jadi seram dah lah. Sebab nampak kepala. Dah lah kepala. Ya Allah, bila ingat balik memang seram lah. Dan bila dah nampak tu, like ambil semua barang-barang, masuk dalam kereta, lepas tu terus pergi. Tapi masalah dia pula, rumah I dekat area tu, tak jauh pun dengan sekolah tu, dengan area kawasan tu. Lepas tu haraplah jangan kena kacau ke apa kan. Bila masuk rumah tu, dengar macam bunyi orang berjalan belakang. I macam, ya Allah, kenapa ni? Tapi cuba beranikan diri jugalah, sebab dah balik, dah penat. Dan I tengok tu sebagai teguran daripada Allah, suruh balik dah kan. Tak elok dah kan perempuan malam-malam keluar kan. Bila masuk tu, I baca ayat-ayat yang suci sebelum masuk. Lepas tu bila dah masuk, tutup pintu cepat-cepat. Lepas tu naik atas.
Tapi malam tu masa nak tidur dia dengar lah, dia duduk cakar-cakar, dia duduk ketuk-ketuk, main tenteng kan. Esok tu bila lalu balik sekolah tu, tengok balik kat tebing tu, dia tengok dah tak ada. Dia memang tak ada. So memang yang dah confirm lah, yang tu apa I nampak tu bukan khayalan, bukan Serius lah, dia nampak benda tu Oh my god. halusinasi atau apa-apa, memang betul. Memang hantu lah dan penanggal. Ya, masa tu saya So itulah sedikit pasal cerita mengenai penanggal. So korang ada tak pernah mengalami peristiwa mistik yang tiba-tiba korang nampak benda tu? Kalau korang nampak, sila komen di bawah. Sebab kalau korang komen, aku akan masukkan cerita korang untuk konten aku seterusnya lah. Bantu aku, suggestkan kepada aku konten-konten yang bermanfaat kepada aku. Jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe aku punya YouTube. So aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. Bye, Assalamualaikum. Bye.